Legenda Bunga Kuasa. Hah? Bunga apa tu? Macam pernah nampak. Ni kan bunga. Baiklah, murid-murid. Sejarah yang kita akan belajar hari ini bertajuk Bunga Periculum. Siapa tahu macam mana bunga ni dijumpai? Saya cikgu, ada budak lelaki yang terjumpa portret yang seiras dengan bunga periculum. Betul. Cerita penat dia bermula macam ni. Ish, kenapa asyik aku je kena? Sikit salahkan aku. Serabutlah. Masuk untuk balas dendam. Apa yang terjadi? Adam. Kau nak seorang mana, Adam? Tunggu. Tunggu? Buat apa kau nak tunggu? Buat apa kau nak ikut arahan tu? Aku lagi berkuasa, lagi kuat, lagi hebat daripada kau. Daripada semua orang, kau tiada hak untuk menghalang aku. Aku tahu aku tak ada hak untuk menghalang kau. Aku tahu aku lagi lemah daripada kau. Kau tahu kan, penggunaan kuasa magic tidak sah dalam negara ni. Kau sedar tak nanti kau nak cakap apa dekat mak ayah kau? Mesti mak ayah kau sedih tengok kau macam ni. Fikir 2 kali sebelum buat sesuatu, Faris. Tolonglah. Aku tahu kau tak berniat nak cederakan siapa-siapa pun. Berubahlah, Faris. Aku tak sanggup kehilangan kau. Baiklah kalau macam tu. Terima kasih Adam sebab buka mata aku. Kau adalah kawan yang paling baik yang aku pernah jumpa. Aku Adam, aku betul-betul menyesal. You wore the gold so clean, save the town by dawn. Kids wait from the curb.